Guys, rumah semi di dekat Taman Puncak Kasim, Merlimau Pasir. Fasa yang pertama dah dapat CCC sahaja guys. Mana-mana kata tuan-tuan dah sign agreement apa semua, dan tuan-tuan boleh duduk rumah ni. So untuk rumah ni dah dapat kunci. So inilah rumah dia. Okay, so ini jalan masuk dia. Okay, kalau tuan-tuan beli rumah last unit ni, dia memang facing open. Rumah ni nombor 5 daripada unit daripada tepi sana. Okay, so rumah semi di bukaan 40 kali 80. So memang sangat besar lah. Okay, untuk rumah ni kita ada 4 bilik, 3 bilik air dan 1 bilik utility. Memang sangat besar. So ada tanah lebihan 10 kaki di bahagian tepi dan belakang pun 10 kaki. Jom kita masuk. So kalau tuan-tuan tengok dia punya living area dia sangat besar dan sangat luas. Okay, ready dengan ada pintu sliding. So master bedroom di sini. Ni master bedroom dia. Okay, ada ruang cahaya kat atas. Kemudian bilik nombor 2. Ruang cahaya dekat atas sana. Dan bahagian belakang dapur dia, pintu belakang, ada bilik kat sini, tandas, dan ada lagi bilik kat sini. So total kita ada 4 bilik dan kita ada 1 bilik utility di sini untuk simpan barang ke apa ke, dan 1 lagi tandas kat sini. Okey, bahagian kitchen area dia. Yang paling best bila keluar sahaja tandas, kita ada laundry area kat sini. Dan inilah dia, tanah 10 kaki di bahagian belakang. Okey, so macam-macam boleh buat kat sini. Nak extend boleh. So ataupun nak buat tempat lepak kat belakang ni pun boleh. Okey, sana. So untuk rumah ni kalau tuan-tuan nak booking, tak ada dikenakan bayaran pun, kosong Okey, dan juga untuk rumah ni kita bagi dengan cash rebate sebanyak RM7,000. So yang pasti tuan-tuan kalau dah lepas loan, tuan-tuan dah boleh duduk rumah ni sebab rumah ni dah dapat CCC. Itu yang bagus. So harga dia berapa? So harganya adalah RM423,800. Okay, so sesuai lah. Rumah facing open. Dari segi pegangan pula adalah hak milik kekal untuk MCL, untuk Melayu sahaja. So kalau ada yang berminat, kontak je saya, Faizal Hartanah. Tekan link dekat bio. Bye bye.